First, kita dah ada cream cheese. Lepas tu kita tambahkan gula halus. Masukkan 1 telur, esen vanila. Lepas tu kita tambahkan yogurt. Yogurt kena cari yang plain. Plain yogurt. Masuk tepung gandum. Sedikit garam. Ini kita punya adonan untuk cream cheese-nya. Dah tak ada tepung atau ingredients yang betul. Alright? Garam. Blender dulu dalam 2 ke 3 minit. Ya, blenderkan dulu. Masuk ya, bismillah. Kukus ke bakar boleh dua-dua, tapi yang cantik ni cantik bakar. Resipi ni boleh akak kukus. Okey? Kita dah tambahkan minyak, kita tambahkan juga pisang berangan, lepas tu kita kisar lagi. Masukkan tepung gandum. Soda bikarbonat. Masuk lagi baking powder. Adonan kek pisang ni cantik akan ambil sikit. Lepas tu cantik nak letak emulko coklat untuk kita dressing bagian atas. Jadi warna dia cantik. Kalau kita letak macam ni je, lepas tu atas tu kita letak cream cheese, warna dia macam sama kan? Jadi nanti warna dia tak naik. Saiz loyang 8 inci ya. Cream cheese dengan yogurt. Kukus pun boleh ke? Boleh. Kita punya kek pisang. Oh, Masya Allah. Rasa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana.